Baik hadirin sekalian, kita masuk pada makna yang ketiga. Makna yang ketiga ialah izzatul quwwah. Izzatul quwwah. Keperkasaan dalam hal mengalahkan. Ni kalau tadi apa dia? Allah yang maha berjaya menghalang daripada dikalahkan, itu makna izzatul imtina'. Ni pula ialah izzatul quwwah, Allah yang mengalahkan. Semua ini masuk di bawah maksud Allah yang bersifat Al-Aziz. Ada yang tanya, ni logo apa ni? Jawabnya ini logo Tahfiz Madinatul Huffaz ya. Mahad Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz. Ni mahkota ni apa dia? Ya, Ustaz ketika mana mencipta logo ni, Ustaz sengaja letak logo mahkota sebab merujuk kepada hadis Nabi SAW, iaitu akhirat kelak mereka yang menghafaz Al-Quran akan dipakaikan mahkota, kemudian anak ini akan menyeru ibu ayah, kemudian bila sampai ke hadapan, anak itu akan pakai mahkota kepada ibu ayah dan mereka akan berpegangan tangan diiringi masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Ini adengan yang menjadikan orang lain cemburu. Nak kata Nabi tak Nabi, nak kata Rasul tak Rasul. Tiba-tiba mereka itu adalah mereka yang menghafaz Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat kepadanya dan juga syafaat kepada ibu ayahnya. Masya Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan juga yang kata bersama-sama dengan tahfiz, membantu tahfiz, maka insya-Allah kita harap tempias yang sama diperolehi. Tapi itu sebagai satu selingan. Alang-alang ditanya kat WhatsApp Ustaz ni, apa maksud logo ini. Okey baik, hadirin sekalian, jom kita kat mana ya? Okey, jadi izzatul quwwah. Ini merujuk kepada surah Al-Anfal ayat 13. Tuan-tuan dan puan-puan, begini ya. Kalau kita membaca surah Al-Anfal, kita akan bertemu dengan salah satu cerita kisah Perang Badar. Daripada ayat 7 sampai ayat 13. InsyaAllah Ustaz akan bawa jemaah bersama dengan Ustazah menunaikan ibadah umrah. Kami akan pergi InsyaAllah ke Badar dan kami akan syarah ayat-ayat tersebut ni supaya kita ni, orang kata kalau selama ni pergi umrah hanya pergi melawat Bukit Uhud saja, silakan, tak ada masalah. Kita pergi lagi ke Badar sebagai tambahan tempat kita nak pergi, dan kita akan pergi juga ke mana? Kita akan pergi juga ke Ain Rahat, tempat singgahnya Nabi dan para sahabat ketika perjalanan ke Badar, dan kita juga akan singgah di Umrah Hasad, hal yang satu peristiwa besar pada 15 Syawal. Semua itu salah satu trip yang ya mungkin jarang sekali jemaah umrah lain yang pergi, tapi insya-Allah Ustaz yang bawa jemaah Ustaz pergi. Biar kita puas hati, kita tidak stereotip pergi umrah tempat yang sama, tapi kita terus menerokai tempat-tempat bersejarah yang baru yang ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Jadi cerita Perang Badar ni Ustaz ceritakan sedikit. Ialah peperangan yang tidak seimbang. 313 orang Islam banding dengan 1000 orang kafir. Ini kalau pilihan raya confirm ni kalah, hilang deposit ni. Yang kedua, orang Islam tak ada senjata. Sebab mereka nak pergi ke Badar bukan nak berperang, sekadar nak ambil barang-barang perdagangan Abu Sufyan. Banding dengan tentera Abu Jahal lengkap senjata. Tapi hujung jatuhnya apa dia? Hujung jatuh, ringkaskan cerita, Perang Badar dimenangi secara bergayanya oleh orang Islam. Walaupun zahir kita nampak Nabi yang berperang bersama dengan kaum muslim menentang peperangan Badar, tapi pastinya yang memenangkan orang Islam di medan peperangan Badar, siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Allah mana tuan-tuan? Allah yang bersifat izzatul quwwah. Ni poinnya. Izzatul quwwah. Keperkasaan dalam hal mengalahkan. Di hujung peperangan Badar, Allah menyebut ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud ketentuan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya,
dan barang sesiapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras seksaannya. Dia nak beritahunya ialah bagaimana Allah dengan izzatul quwwah berjaya mengalahkan tentera musuh. Dalam konteks ini ialah peperangan Badar. Allahu Akbar. Semua ini adalah masuk di bawah tajuk apa dia? Di bawah tajuk Allah yang bersifat Al-Aziz. Tu dia. So macam mana tuan-puan? Makin mengenali Allah kan? Allahu Akbar. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Aziz. Jadi bila kita baca Al-Quran, bertemu dengan banyak ayat Al-Aziz, 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 cuba flashback balik yang kita bahas hari ini, yang kita bahas malam. Pada masa itu kita akan rasa jatuh cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, sayang kepada Allah dan seumpamanya.